Assalamualaikum guys, apa kabar semua? Saya harap sahabat onlineku dalam keadaan sehat walafiat. Sorry guys, berapa minggu ni saya tiada upload video atau apakah sebab kurang sehat. Jadi saat itulah saya tidak dapat upload apa-apa tentang keadaan saya guys. Oke, saya harap sahabat onlineku dapat memahami dan dapat mendoakan semoga saya dan keluarga saya sehat. Seterusnya upload kita punya video hari-hari guys. Oke, sekarang ni saya di rumah abang saya. Oke, abang saya bercuti ke Semenanjung guys. Sekarang cuti sekolah. Jadi kami disuruh menjaga rumah dia ni. Oke guys. Oleh kerana kita berada di rumah abang saya, kita pun tiada buat apa-apa. Jadi jom kita tengok suasana rumah abang saya dan juga kita tengok buah apa yang abang saya tanam. Jom guys. Stay tune Nifi guys. Oke guys, inilah halaman rumah abang saya guys, bagian depan. Oke. Abang saya nih guys, banyak dia tanam-tanam buah-buahan guys. Jom kita tengok guys. Oke. Di sana ada buah nanas guys. Jom kita pergi tengok. Tuh guys, buah nanas dia guys, tapi belum boleh ambil lah. Oke. Belum boleh ambil. Masih kecil. Oke guys, jom kita pergi yang tepi guys. Tuh suamiku sampai guys. Tuh suamiku sampai guys. Masuk balik ke kereta suamiku guys. Oke, yang di dalam dulu ya guys, kita tengok. Nih abangku ada tanam buah jambu guys. Ini buah jambu dia nih yang boleh membesar. Dia ada dua jenis. Yang jambu biasa. Ini sudah besar nih guys, boleh makan sudah nih. Ada buah jambu yang biasa dan ada juga jambu yang merah guys dalam dia. Kita panggil guava kan, tak silap. Oke. Yang separuh ni masih kecil-kecil guys. Oke. Ini suamiku guys, dia sudah datang dari bandar, dia bawa kuih guys. Kuih. Jom kita bawa masuk dulu guys, nanti kita sambung ya. Oke guys, inilah pokok jambu yang abang saya tanam guys. Sebenarnya ini bukan abang saya tanam guys, tapi memang abang saya beli rumah nih, dia memang ada tanam nih. Ini jambu biasa pokok dia, oke. Dan yang ini adalah jambu yang warna merah guys, yang kita panggil guava tu kan. Inilah dia punya jambu guys. Oke, ada dua pokok. Oke. Ini dia punya buah guys. Ini yang masih kecil. Oke. Dan ini yang sudah besar guys. Oke. Buah nih guys mau kita bungkus guys. Kalau kita tidak bungkus dia buruk ya. Macam nih. Boleh tengok ya. Dia buruk guys kalau tidak dibungkus. Tidak tahu macam mana ya mau jaga nih. Mau kena bungkus baru dia bagus. Kalau kita tidak bungkus dia jadi rosak guys. Ini rosak sudah nih. Sebab dia macam ada haiwan yang sudah gigit-gigit dalam dia. Lepas tu dalam dia akan berulat. Kalau dibungkus macam ni dia tidak rosak guys. Oke, cuma kalau dibungkus macam ni mau kena jagalah guys. Kalau tidak dia cepat buruk. Oke.
Banyak buah dia guys. Ini yang sudah buruk guys. Oke. Abang saya pun ada nih orchid. Bunga orchid, cuma dia sudah lama guys. Jadi dia tidak berbunga sudah. Oke. Ini yang jambu yang warna merah dalam dia guys. Oke. Ini agak panjang sedikit kan, dia berbeza. Kalau yang biasa tuh dia agak bulat, dia punya buah. Yang warna merah nih dia agak panjang. Oke. Lepas tu guys, ini guys masalah problem dia nih guys. Ada hewan perusak. Ni yang putih-putih nih. Nih. Hewan perusak guys. Tidak pasti nih macam mana nih. Mau bagi hilang, diletak racun susah juga guys. Sebab buah ni kan kita makan. Oke nih guys, yang sudah rosak. Sudah burung makan. Nih guys. Ini ada satu rosak. Sudah rosak guys. Boleh tengok ya, dalam dia warna merah. Ini buahnya sedap nih guys. Itulah apabila cuti saya mesti ke sini sebab banyak buah yang boleh dimakan. Nih guys yang sudah rosak. Nih guys boleh nampak ya. Ni dalam dia nih. Penuh liulat. Sahabat-sahabat onlineku yang tahu macam mana cara untuk penjagaan jambu, tolong share ya guys dengan kita sebab sayang saja buah nih guys. Banyak nih. Yang satu nih kita boleh ambil sudah nih guys. Oke, yang ini sudah kita boleh ambil sebab dia sudah besar. Oke. Jom kita tengok ya guys dalam dia. Harap-harap dia tidak Harap-harap dia tidak rosak dalam dia. Kejap ya guys, kita buka dulu. Saya rakam sendiri nih guys, buat video sendiri. Oke guys, jom kita buka ya. Tada! Kalau yang jambu biasa nih kan guys, dia agak bulat-bulat dia macam tuh. Oke, boleh nampak. Oke. Kalau yang guava nih dia lebih besar buah dia. Macam ni guys, dia lebih besar. Yang rosak nih dia lebih besar buah dia kalau guava nih. Oke. Cuma guava nih kita tidak ada contoh yang bagus guys. Semua yang tidak bagus. Semua yang masih kecil. Oke, ada kita perlu bungkus nih sudah guys. Sebab supaya mengelak dia daripada rosak. Yang ini kita boleh ambil sudah nih guys. So, dia tertutup jadi dia tiada lubang. Oke, jadi dia bagus guys. Kita petik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah dapat satu. Oke. Ya abang saya bungkus nih guys. Dia cakap kalau mau makan jambu, ambil saja yang dia bungkus. Ini sayang nih guys, dia sudah rosak. Masih kecil. Ini cantik nih. Tapi dia tidak boleh sudah dibungkus guys. Sebab dia macam masih elok lagi nih guys. Nanti kita coba bungkus lah. Oke. Oke, inilah guys buah jambu abang saya tanam. Oke, di halaman rumahnya. Halaman rumah abang saya ada 2 guys. Oke, sekarang jom kita pergi nanas guys. Sana nanas dia sudah berbuah. Oke. Kita tengok nanas bagian sini guys.
Ini kalau tidak silap nih macam daun rambutan, tapi tidak tahu, saya pun ni tidak tahu sangat nih. Okey. Ni lidah buaya abang saya nih besar nih. Ya agak terbalik sudah guys. Berat guys. Berat. Mau 2 tangan kita nih. Okey. Okey, ni siapa kenal ni guys? Ini adalah bayam Brazil guys. Sedap nih guys dibuat sayur. Dia macam bendi macam tu. Dia macam ada apa namanya dia tu macam lendir-lendir lah macam tu. Bagus untuk kesihatan nih guys. Okey. Ada banyak nih guys sini. Dia menjalar sendiri. Okey. Okey, abang saya pun ada tanam serai. Okey. Ni ada lagi jambu guys. Okey. Ada lagi jambu, buah jambu. Yang ni abang saya tanam sendiri. Okey. Ni yang abang saya tanam sendiri. Ini dari kecil guys. Pokok dia masih kecil. Memang banyak buah dia. Tu kita boleh ambil sudah. Okey. Kita tengok nih guys. Ini sampai dia masih kecil. Tapi dia punya buah sampai ke bawah. Ni guys ada 2 nih guys. Tapi kita tidak boleh ambil lagi nih guys. Nih guys dia sudah rosak. Okey, nanti yang rosak nih kita akan buang guys. Cuma nih saya punya ini saya buat vlog tiba-tiba nih guys. Jadi saya tiada bawa saya punya extension untuk bagi berdiri saya punya kamera nih. Kalau tidak kita buang-buang nih buah-buah yang rosak nih kita boleh buat video guys. Banyak sudah yang besar nih guys. Ini belum boleh, yang satu nih kita boleh sudah ambil nih. Yang dia besar sudah. Oke, yang lain separuh sudah rosak. Oke guys. Yang ini kita boleh sudah ambil dua-dua nih guys. Dia sudah besar. Ini kita boleh ambil nih guys. Oke, jom kita petik guys. Kita buka dulu dia punya nih. Ikatan plastik nih. Bantu-bantu ya guys, sahabat semua. Tolong share kita punya nih video. Supaya sahabat-sahabat semua boleh bagi ilmu dengan kita guys. Macam mana penjagaan jambu. Oke. Nampak guys. Besar. Wow. Enak ini guys. Saya ni tidak terlalu suka lah juga dengan jambu. Tapi kalau tempat abang saya ni. Jambu lah ni saya kerjakan guys. Kita petik . Besarnya guys. Kalau kita biar nih guys, dia rosak nih. Kita letak dalam plastik ni. Oke. Yang kedua. Alhamdulillah. Ada 3 guys. Kita dapat jambu. Yang ni yang biasa. Saya rasa yang 2 yang baru kita petik ni, saya rasa ni yang merah nih dalam dia nih. So, lain sikit dia punya bentuk. Bentuk lepas tu dia lebih besar. Alah guys, kita tiada rezeki guys. Mau petik buah nenas sebab abang saya sudah petik. Lepas tu dia tanam balik. Oke, boleh nampak. Sekarang jom kita pergi belakang. Ini ada lagi nanas guys. Tu pun abang saya sudah petik nah. Oke, wah baunya nih wangi betul nih daun pandan nih.
Kalau saya perlukan masak apa-apa menggunakan pandan, saya datang ke rumah abang saya ataupun saya pesan dengan abang saya guys. Banyak dia punya daun pandan. Daun pandan dia ni baru juga dipotong ni. Alhamdulillah subur balik guys. Okay. Okay guys, siapa kenal ni? Ini saya pernah nampak video di Facebook. Ini ubat guys. Boleh buat teh ni. Dia punya daun, dia punya bunga ni. Lepas tu kalau mau buat nasi kerabu pakai ini guys. Jadi dia punya warna color tu, nasi kerabu tu, dia lebih apa? Lebih alami lah maksudnya macam tu. Lepas tu ini ubat ni guys, herba ni guys. Kalau saya tak silap, buat untuk boleh buat tea. Kita jemur dia punya bunga ni. Lepas tu bila-bila masa kita rendam saja. Guna air panas. Lepas tu suam-suam boleh kita minum. Tapi saya tidak sure juga. Dia bawa kebaikan untuk apa guys. Okay. Ni ada daun kari. Abang saya sudah potong dia punya daun kari ni. Sebab hari itu terlalu lebat. Lepas tu dia tidak cantik dia punya daun. Jadi abang saya potong. Daun kari ni guys. Okay. Ni banyak ni. Saya mau petik ni juga ni. Kalau untuk kesihatan. Okay. Ini siapa kenal ni? Ni. Daun ni. Daun ni dia macam. Dia ada musim tau. Apabila dia ada musim. Ni. Nampak ni. Dia punya pucuk-pucuk ni. Ni. Okay. Dia akan keluarkan bunga. Ni. Ni nah. Ni. Okay, dia akan keluarkan bunga. Lepas tu dia akan berbuah. Dia berbuah warna merah. Dia macam cherry. Tapi dia bukan cherry juga lah. Dia masam-masam manis. Dia macam raspberry lah macam tu. Okay. Tapi sekarang dia belum musim lagi. Jadi kita tidak boleh nampak. Okay, yang ini pula adalah halia hitam guys. Halia hitam. Siapa tahu ubat apa tu? Ubat untuk kesihatan yang bagus adalah halia hitam. Okay, tapi saya tidak boleh bagi tunjuk guys. Habis nanti saya kena marah oleh abang saya. Okay, tapi ini saya mau bagi tahu ini adalah halia hitam. Okay. Memang tuan punya rumah ni dululah sebelum abang saya yang beli. Memang dia ada tanam ni. Jadi dia tumbuh balik. Sudah ditebang, dia tumbuh balik. Okay. Okay guys. Sekarang. Okay guys. Di belakang ni. Ni guys. Kita punya apa? Kita punya jambu. Okay. Okay. Di belakang ni guys. Ada pagar kan. Ada pagar. Lepas tu ada sebelah sana. Sorry guys. Tidak boleh bagi nampak. Sebab kita punya ada sidain pakaian. Di belakang sana tu dia abang saya ada buatkan pintu untuk melihat tanaman pisang dia di belakang ni. Okey. Tapi kita tidak boleh ke sana guys. Saya bagi nampak saja abang saya ada tanam pisang. Okey. Berapa kali sudah abang saya ni banyak dia punya buah pisang di sini. Dia selalu hantar ke rumah tempat kami. Okey guys. Okay guys, sekarang jom kita keluar. Sebab yang di luar sana, di luar pagar, ada lagi buah yang belum saya ada bagi nampak dengan sahabat semua. Okay guys, jom kita keluar. Okay, stay tune. Yang saya suka tempat abang saya ni guys, dia banyak tumbuh-tumbuhan. Lepas tu dia segar guys. Sebab dia jauh sikit dari jalan. Dia jauh, bukan jauh sikit dari jalan lah. Dia cuma jalan untuk rumah ke rumah. Okey, itu saja guys. Dia jauh daripada jalan besar. Okey, jom kita keluar guys. Kita mau tengok tanaman apa pula di luar. Okey. Buka pagar dulu guys. Okey, sini ada taman guys. Tapi kita tidak dapat pergi taman sebab terlalu ramai lelaki guys. Okey ni guys, tanaman abang saya guys, yaitu buah kepayas, buah betik guys. Cuma sekarang ni belum ada lagi yang masak guys. Okay, dia masih hijau lagi.
belum tua. Okey. Boleh nampak ya. Okey, yang di sini pula guys. Abang saya pun ada tanam ni limau purut guys. Okey, boleh nampak ya limau purut dia. Besar guys. Kita mau ambil juga ni guys. Tada, nampak limau purut dia. Oh, wanginya ni guys. Kalau mau tanam di area abang saya ni guys, memang subur. Sebab dia punya tepi-tepi ni dia sudah dibaja guys. Tanah bagus lah. Okay. Jom kita petik ni buah. Buah pula. Mau purut ni guys. Bismillah. Okay. Kita tinggalkan yang kecil guys. Wanginya guys. Okay guys. Jom kita pergi yang sebelah pula guys. Kita tak boleh lalu kat sini guys. Kita lalu dari. Boleh ke ni? Boleh lah. Muat juga. Okay guys. Yang ni. Ini belum dia ada bunga kah atau buah belum ada. Ni kalau insyaAllah jadi. Ini buah avocado guys. Okay. Doakan kita ya guys. Kalau ni berbuah sudah guys, bolehlah kita makan avocado guys. Okay, ini siapa yang tahu? Ini pokok. Okay, siapa kenal ni daun ni? Saya pegang ya guys. Daun ni. Daun ketumbar. Ni kita biasa panggil area sini. Orang panggil ni daun kilor. Siapa kenal ni, ini adalah daun kilor. Tapi biasa dalam perkataan herba ni dipanggil daun moringa. Okey? Ni lah daun moringa guys. Ini bagus untuk orang-orang yang ada sakit kencing manis, darah tinggi. Boleh buat sayur, boleh buat minuman macam tu Syak guys. Okey? Itu pokok dia guys. Ini. Untuk bayi yang kena kuning pun bagus nih guys. Bagi mandi. Okey. Ini adalah daun kilor ataupun daun moringa guys. Okey, jom kita pergi area sana lagi. Ada satu lagi buah yang belum saya bagi nampak. Jom guys. Okey guys, sorry ya guys kalau ada bunyi kenderaan, biasalah di tepi jalan. Okey. Ini pula guys, siapa kenal, ini adalah wah, sedapnya angin guys. Okey, ini adalah pokok buah nona guys. Siapa kenal buah nona? Okey. Jom kita pergi guys. Hati-hati guys sebab ni longkang. Kita jatuh. Okey. Ni guys buah nona. Sorry lah guys, dia ada ni. Penyakit sikit guys. Dia punya buah nona ni. Boleh nampak ya. Dia macam ada haiwan perosak guys. Okay. Nampak ya. Ni dia ada haiwan perosak guys. Ni putih-putih ni. Tidak tahu dari mana datangnya ni guys. Dia selalu buat rosak ni dengan buah ni. Padahal buah ni enaknya guys. Saya tidak pasti ni macam mana ni. Mau tengok dia masak ke tidak. Sebab dia masak dengan tidak, dia warna macam ni ya guys. Okay, ni adalah buah nona kita guys. Okay. Ni buah nona guys. Okay. Okay guys, ini adalah buah terakhir kita guys, buah nona. Okay, buat sahabat-sahabatku yang tahu macam mana untuk mengelakkan buah ni. Buah ni daripada dimakan oleh haiwan perosak ni. Bantu-bantu guys, share dulu. Lepas tu bagi tahu di komen, ruang komen, supaya buah kita ni dapat dikawal ni, dia punya ni haiwan perosak ni.
Ni dia masih kecil guys. Comel. Okay. Okay guys, alhamdulillah saya sudah tunjukkan semua buah-buah yang ada di kawasan rumah abang saya ni. Okay guys. Okay, sampai sini saja video kita pada petang ini guys. Okay. Bantu share, like dan komen. Jangan lupa subscribe. Okay guys. Okay guys, sampai sini saja. Bye. Assalamualaikum.